Jom kita kupas bahan ini dan belajar cara bijak tangani situasi sosial yang selalu buat kita stres. Pernah terfikir tak macam mana nak menang perbalahan tanpa perlu angkat suara atau bergaduh fizikal? Metodologi spektrum warna dari jilid 3 ini ibarat senjata rahsia anda untuk urus konflik dengan tenang. Pertama sekali, kita fokus cara redakan keadaan tegang sebelum ia meletup dan rosakkan mood anda. Terlanggar kereta orang, minta maaf je dan tawarkan ganti rugi. Berdebat cuma akan memburukkan keadaan kan? Malah, kadang-kadang taktik terbaik bila disindir secara halus adalah buat-buat tak tahu je, memang berkesan. Macam kisah jemaah haji yang disindir agresif ni, dia cuma senyum dan setuju je, selesai masalah. Atau guna teknik membuat bosan. Patuh je arahan melampau pengetua sampai dia sendiri yang rasa penat. Seterusnya, mari lihat macam mana pemilihan kata-kata dan cara menolak dengan sopan boleh selamatkan keadaan. Tak nak belikan sarapan, lambatkan jawapan anda dan beritahu baik-baik akibatnya. Pasti mereka faham. Guna sinonim. Tukar ayat kasar macam neraka kepada panas. Ia terus ubah nada perbualan jadi lebih harmoni. Penggunaan antonim pun majis. Tukar perkataan negatif kepada positif dan lihat macam mana reaksi emosi berubah. Sekarang kita beralih menyelami empati. Jom kaji apa sebenarnya motif tersembunyi di sebalik tindakan seseorang. Bila mengesan pembohongan, ingat 3 sebab utama ni. Tabiat buruk, rasa takut atau sekadar ada niat jahat. Bila ditanya, cuba teka, adakah dia betul-betul nak tahu, nak bersembang atau ada udang di sebalik batu? Cuba letakkan diri anda di tempat pekerja asing yang terpaksa tinggalkan keluarga demi mencari rezeki. Akhir sekali, fahami bahawa setiap manusia ni unik. Kita semua nilai sesuatu guna cara yang berbeza. Contohnya, kajian mendapati semua bayi berkongsi 5 punca utama tangisan universal, tak kisah dari negara mana. Hebat kan? Siap ada aplikasi yang boleh terjemah tangisan ni dengan ketepatan luar biasa. 96%. Kesimpulannya, guna kemahiran ni bukan untuk manipulasi orang tau, tapi nak pastikan hidup kita lebih tenang je. Jadi, renungkan kejap. Antara semua 10 kemahiran ni, mana satu yang anda rasa paling patut anda asah hari ni?